Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Hari ini kita nak sambung bab 3 nutrisi sistem pencernaan manusia. Semua ready hari ni nak belajar tadi baru. Okay, sihat ya. Muka surat 60 sistem pencernaan manusia. Okey. Boleh Faizal tolong bacakan kat cikgu maksud pencernaan makanan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Okey, maksudnya pencernaan makanan ni penguraian makanan daripada molekul yang kompleks dan besar kepada molekul yang lebih ringkas dan kecil untuk diserap oleh sel-sel badan. Okey, bagi kat cikgu kata kunci untuk pencernaan makanan. Apa Nora? Boleh bagi satu? Molekul-molekul yang lebih kecil dan yang lebih kecil kepada molekul yang lebih besar. Molekul yang besar kepada molekul yang lebih kecil. Okey, Fazli, molekul yang lebih besar kepada molekul yang lebih kecil adalah kata-kata Nora, kata kunci untuk pencernaan makanan. Fazli kata penguraian makanan. Oh, penguraian makanan. Maksudnya menguraikan makanan daripada molekul besar kepada molekul kecil dan diserap oleh badan. Itu sahaja tentang maksud pencernaan makanan. Sebelum kita nak mula tentang sistem pencernaan makanan, cikgu nak tanya murid-murid, apa yang murid-murid faham tentang pencernaan makanan? Ini senang je, cikgu tanya, kamu jawab fakta atau auta tahu tentang pencernaan makanan. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu faham tentang pencernaan makanan? Okey, yang pertama, Nora. Ya. Kita boleh terus telan makanan tanpa mengunyah langsung. Tidak boleh, cikgu. Fakta atau auta? Auta. Sebenarnya kita perlu kena kunyah makanan baru boleh telan. Kita perlu kunyah makanan untuk mengelakkan tercekik. Okey. Soalan fakta atau auta? Okey, soalan seterusnya. Fazli, makanan terus dicerna sebaik saja makanan masuk ke dalam mulut. Fakta atau auta? Auta. Auta, salah. Jawapannya fakta sebab proses pencernaan bermula daripada Dalam mulut. dari mulut sampai ke dalam. Okey, soalan ketiga, Faizal. Manusia mempunyai dua perut. Fakta atau auta? Auta. Auta. Kenapa? Manusia satu je dua. Satu saja perut. Dan ni soalan ramai-ramai ya. Auta. Makanan terus menjadi najis apabila kita saat kita kunyah makanan. Auta. Makanan perlu menjalani proses-proses tertentu sebelum makanan terus menjadi najis. Okay, nampaknya anak-anak murid cikgu memang faham dah sedikit tentang pencernaan makanan. Kita akan ke seterusnya pencernaan makanan, iaitu pencernaan makanan ni dia ada dua jenis, satu fizikal dan kimia. Dan pencernaan fizikal dan kimia ni cikgu bagi masa kamu 1 minit untuk baca sekali lalu apa itu pencernaan fizikal dan apa itu pencernaan kimia. Nanti kita buat kuis ringkas. Cikgu bagi kamu kertas A4, kamu tulis pencernaan fizikal atau kimia dan angkat bila cikgu tanya tentang fakta ni ya. Sama ada pencernaan fizikal atau pencernaan kimia. Boleh tulis ya dekat kertas ni pencernaan fizikal. Okey, boleh. Nora dan Faizal, adakah anda sudah bersedia? Sudah. Dengan jawapan masing-masing. Pencernaan ini menyebabkan penguraian makanan daripada molekul yang kompleks dan besar kepada molekul yang kecil. Kimia. Jawapannya molekul kimia, betul. Okey. Proses pencernaan ini melibatkan peristalsis. Fizikal. Betul, proses pencernaan ini melibatkan bantuan enzim. Pencernaan fizikal atau pencernaan kimia? Kimia ya, Nora? Kimia. Proses ini tidak langsung melibatkan enzim. Pencernaan fizikal atau pencernaan kimia? Okey, betul, pencernaan fizikal. Di dalam proses pencernaan ini akan berlaku pemencerahan makanan. Proses fizikal atau proses pencernaan kimia? Dua-dua jadi. Betul, pandai. Okey, anda faham ya? Fizikal ni benda-benda yang tak melibatkan proses secara kimia yang kita tak nampak adalah proses fizikal. Sebaik saja dia masuk dalam mulut, kita kunyah, itu adalah fizikal. Dan bila kita kunyah, nanti apa yang akan terjadi dalam seterusnya? Kita akan tengok melalui struktur organ sistem pencernaan ya. Semua yang cikgu letak nampak. Okey. Masing-masing boleh baca kat buku teks ya. Okey cikgu. Proses pencernaan bermula daripada mulut.
esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rectum and bubur. Okay. Pencernaan. Bila pencernaan tu masuk ke dalam mulut, itu adalah yang terkawal. Maksudnya kita sendiri akan kunyah makanan kita dengan dengan gigi. Kita akan kunyah makanan kita yang besar. Contohnya kita makan apa yang besar, Nora? Ayam, saiz apa, Nora? Saiz drumstick. Drumstick boleh ke terus makan satu? Tidak boleh. Kita kena kunyah. Lepas tu melalui gigi dan menjadikan enzim alio. Alio dalam alio terdapat enzim. So dia akan bergerak pada mulut, masuk ke esophagus, masuk ke perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rectum dan juga dubur. Okey. Muka surat seterusnya kita boleh nampak fungsi setiap organ pencernaan kita. Pertama, mulut. Di dalam mulut, makanan ni dikunyah oleh gigi. Dan makanan tu dilembutkan oleh air liur ni terdapat enzim di dalam air liur, iaitu enzim kanji kepada maltosa. Amilase ni menukarkan kanji kepada maltosa. Okey, betul. Kemudian kita pergi kepada esophagus. Esophagus ni pula makanan yang masuk ke esophagus sebagai bolus. Makanan akan masuk ke esophagus disebut dan dikenali sebagai bolus. Bolus ni ada proses dia sendiri, iaitu peristalsis. Okey. Kita tengok sekali lalu apa itu enzim dan peristalsis ya. Okey murid-murid, simple, sangat senang ya apa itu proses peristalsis. Peristalsis ni bila makanan tu start nak masuk dalam mulut kita melalui esophagus. Okey. Adakah makanan tersebut bila kita makan dia terus boleh masuk dalam perut? Tidak. Daripada mulut terus boleh masuk dalam perut. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sebab apa? Kalau benda yang besar, benda yang keras, kalau masuk dalam perut serentak, apa akan jadi? Nora. Sorry cikgu. Kalau makanan itu besar dan melekit, contohnya apa? Makanan dodol ya. Kalau kita makan terus masuk dalam perut, dodol ni orang makan dengan merakus ni, apa akan jadi? Akan sakit perut dan sakit perut lah. Melekat lah, melekat, terus cekik semua sebagainya. Jadi makanan ni dia masuk dalam proses teratur dan tersusun ke dalam perut kita. Proses ni yang teratur dan tersusun ni kita panggil sebagai peristalsis. Okey, macam mana proses peristalsis tu? Satu otot saluran esophagus kita ni panjang. Dia beratur satu-satu tu. Dia mengecut dan meregang. Mengecut dan meregang. Bila dia mengecut, dia menolak makanan tu ke depan. Dan saluran esophagus yang ada makanan tu, dia kembang. Bila dia tak ada makanan, yang ke ni akan tolak dari kecutan otot tu. Otot tu mengecut, dia akan tolak ke depan. Itulah proses peristalsis yang dia bergerak sedikit demi sedikit ke dalam, masuk ke dalam perut. Dan enzim tadi, macam mana enzim tu berlaku? Apa peranan enzim ni dalam bantu mencernakan makanan kita? Dia menukar kepada kanji kan? Betul? Dia mempercepatkan proses tu. Makanan boleh bertukar tapi lambat. So enzim ni tukar makanan dengan kanji yang sangat besar dan sangat besar, kompleks dengan tu. Enzim ni dia akan mengecilkan kanji tu menjadi gula. Enzim apa? Gula. Ada 3 enzim penting dalam sistem pencernaan manusia, iaitu amilase, lipase dan protease. Kalau kamu tak nampak, kamu boleh tengok ke depan sikit ya. Baik. Okey. Amilase ni kanji untuk jadi glukosa, gula. Okey, protease ni protein untuk jadi lipida. Lipid iaitu lemak menjadi asid lemak dan glycerol. Okey, sekarang ni kita banyak masa lagi, so kita sambung kepada aliran makanan dalam salur pencernaan manusia. Muka surat 62 ya. Boleh? So tadi kita dah cakap mulut ni mulut yang mengunyah makanan adalah gigi. Dan gigi tu makanan tu dilembutkan oleh air liur. Dan seterusnya air liur tu ada enzim
amylase yang menukarkan kanji kepada maltosa. maltosa. Pandai. Okey. Kemudian esophagus tadi proses makanan tu beratur tersusun-susun masuk ke dalam perut kita. Proses itu adalah Bolus. proses tu bolus. Bolus tu adalah dia punya bila makanan tu masuk dalam esophagus. Dan peristalsis tu adalah nama proses tersebut. Okey, pandai. Dan seterusnya kita pergi kepada bila dah masuk mulut, esophagus dia akan lalu ke perut. Okey. Perut ni ada enzim, iaitu enzim protease dan juga enzim asid hidroklorik. Enzim perut ni ada enzim iaitu enzim protease dan juga asid hidroklorik untuk mencernahkan makanan. Dan di sini protease tu akan dirembeskan untuk menjadi protease apa? Polipeptida. Protein kepada polipeptida. Okey, dan dekat perut ni ciri-ciri istimewa perut. Makanan menjadi apa masa ni? Separuh cair. Makanan menjadi separuh cair dan dikenali sebagai kim. Sebab dia tadi makanan kita tengah serap tu apa? Contohnya kita tengah makan kek. Kek kita tu dalam keadaan apa? Pepejal. Kek kita dalam keadaan pepejal. Kita makan nasi kita dalam keadaan pepejal. Bila diproses dalam perut, dia adalah separuh cecair dan dikenali sebagai terusnya kita masuk selepas perut duodenum. Duodenum ni adalah sebahagian daripada usus kecil. Dan di sebelah duodenum ni terdapat apa? Hati. Budi empedu dan pankreas. Dekat hati ada apa ya? Hati ni apa fungsi dia? Menghasilkan jus empedu. Hati menghasilkan jus empedu dan disimpan oleh pundi empedu. Okey. Pundi empedu. Pundi empedu ni, gusi empedu ni dia mengemonstrasikan, maksudnya menjadikan lemak yang besar tu kepada asid lemak yang kecil-kecil dan juga menetralkan Asid dalam kim. asid dalam kim. Okey, pandai. Terdapat juga pankreas. Apa fungsi pankreas di dalam tu? Dia menghasilkan enzim amylase, protease and lipase. Ya, dia menghasilkan jus pankreas. Jus pankreas ni ada 3 enzim di dalamnya iaitu amylase, lipase dan protease. Okey. Seterusnya makanan tu bila dia dah lalu usus kecil ni duodenum ni dia akan pergi kepada usus kecil. Protease. Dia merembeskan enzim maltase dan protease. Dan juga dan dekat situ bila maltase ni maltosa menjadi glukosa. Protease ni akan mencernahkan dipeptida menjadi asid amino. Dan seterusnya, usus besar. Apa yang akan berlaku di dalam usus besar? Usus besar ni makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Yang kita tak gunakan lah vitamin, asid lemak, protein yang kita tak guna tu dia adalah makanan tak tercerna dan dia akan masuk usus besar. Dan di dalam usus besar juga proses penyerapan air di dalam larutan separuh cair tadi. Apa nama larutan separuh cair tadi? Larutan separuh cair dalam usus tu dinamakan kim. Bila dia lalu usus besar, dia akan serap larutan separuh cair ni menjadi pepejal. Okey, rektum ni adalah tempat makanan tercerna yang akan melaluinya rektum dan tersimpan sementara sebelum dibuang melalui Lubur adalah tempat pembuangan najis bagi manusia. Okey. Macam semua dah faham ni, kita nak buat game. Gimana? Sekarang ni kat tangan cikgu ni ada tempat untuk ni untuk kita buat simple sangat, sangat mudah. Game kita kali ni kamu hanya perlu naik ke atas ke bawah, ada tanda kecil ni boleh nampak ya. Organ kecil-kecil ni macam contohnya bila kamu dalam exam, organ ni saiz kecil macam ni je, kamu kena tahu Okey, untuk kita ingat mulut, esophagus semua tu kamu akan gerakkan ke atas ke bawah. Cikgu akan mainkan muzik. Bila muzik tu berhenti, kamu kena cakap, oh cikgu saya berhenti dekat tempat mana. Cikgu nak ingat kamu, nak tengok kamu ingat tak tempat mana nama organ tersebut. Okey, boleh pegang bermula daripada Faizal ya. Cikgu akan ambil boleh ingat. Masing-masing boleh ingat sekarang ni. Boleh. Sebut lagi sekali. Mulut,
Esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rectum dan dubur. Boleh nyanyi. Okey. Kenapa tu Faizal? Okey, 1, 2, 3. Faizal boleh start. Okey, stop Faizal. Kat mana tu? Organ mana Faizal berhenti? Boleh tunjuk kat cikgu? Esophagus. Esophagus. Apa? Sebutkan satu benda mengenai esophagus yang Faizal ingat. Esophagus. Makanan memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Okey, disebut dalam organ bolus dan proses yang terjadi adalah apa di esophagus? Peristalsis. Okey, peristalsis pengecutan dan pengenduran otot untuk menolak makanan daripada mulut ke perut. Okey, pandai. Terima kasih. Nora pula ya. Okey, cikgu mulakan muzik. Okey, cikgu mulakan muzik. 1, 2, 3 Nora. Dubur. Okey, boleh stop. Okey, Nora stop kat mana Nora? Dekat dubur. Dekat dubur. Apa fungsi dubur Nora? Dia disingkirkan dari badan melalui dubur. Okey, maksudnya dubur ni tempat mengeluarkan Najis. najis oleh manusia. Okey, terima kasih Nora. Seterusnya Fazlin. Okey, cikgu mainkan muzik ya. 1, 2, 3. Okey, berhenti. Okey, Fazlin berhenti kat mana Fazlin? Hati. Apa fungsi hati? Hati menghasilkan jus hampuru dan disebabkan oleh poli hampuru. Okey, terima kasih. Senang kan sebenarnya? Okey, ingat kan cikgu sama-sama sekali lagi cakap. Mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rectum, dubur. Okey, betul. Semua dah faham dah apa yang kita jual ni sebab sangat senang dan sangat ringkas. Proses ni penting kan? Penting tak? Sebab kalau tidak, apa jadi kalau kita tak mencerna makanan? Kalau makanan tu masuk kek, keluar kek juga, apa jadi? Sakit tak sihat. Tak sihat. Kita tak Tak gunalah makan. Tak gunalah makan. Kita makan sebab tujuannya untuk nak ambil kebaikan daripada makanan kita. Apa tadi? Protein, nak ambil asid lemak, vitamin, nak ambil glukosa untuk tenaga, kan? Seperti yang kita dah belajar sebelum ni. So proses pencernaan tu sangat penting lah. Okey, ini untuk rumusan saja. Apa yang kamu sangat berbeza, iaitu proses pencernaan fizikal dan kimia. Apa yang sangat beza? Perbezaan utama untuk proses pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan mulut. Fizikal dia apa yang ada kat fizikal tak ada kat kimia. Okey. Proses pencernaan fizikal hanya berlaku di mulut. Bila dah masuk dalam perut tak ada dah proses pencernaan fizikal. Lagi apa lagi yang terlibat dalam proses pencernaan fizikal ni? Tidak melibatkan enzim. Tidak melibatkan enzim. Enzim hanya ada di pencernaan kimia. Okey. Kalau pencernaan fizikal pula, apa yang ada pada pencernaan fizikal tak ada pada pencernaan kimia. Proses yang dikenali sebagai yang berlaku di esophagus. Proses yang dikenali sebagai pemecahan peristalsis. Okey, sebab dia esophagus. Okey. Jadi kita nak cakap pencernaan makanan ni adalah penguraian makanan daripada yang besar kepada yang kecil sebab kita nak ambil kebaikan pada makanan tu. Dan badan kita tak dapat nak ambil kalau benda tu dalam bentuk yang besar. Dalam molekul yang besar, molekul kompleks makanan kita makanan tu tak dapat serap kebaikan yang ada dalam makanan yang kita makan. Okey, cikgu nak tanya contoh. Kalau makanan yang kita makan tu warna merah, apa adakah kita punya najis ke? Tidak. Dia akan jadi warna yang biasa kita selalu selepas sebab pencernaan, pemecahan sebab makanan. ada pemecahan makanan, dia ada proses dia sendiri, dia akan uraikan dari separa cair menjadi najis semua. Dan bila kita pergi toilet pun, yang kita tengok kita punya air kecil pun hanyalah warna yang sama, iaitu putih kekuningan ataupun kuning, tapi bukanlah warna hitam macam kita minum air Coca-Cola warna hitam. Adakah kita kecil warna hitam? Jadi itu sebab makanan kita dah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan menyebabkan makanan itu terurai dan diasingkan. Okey, jadi mudah-mudahan faham ya apa yang kita baca ni.
Terima kasih. Terima kasih, Kita jumpa cikgu. lagi masa akan datang ya. Okey, cikgu. Terus Next bab. 3.3. Okey, terima kasih, cikgu. 3.4. 3.4. Okey. Dua hari lagi. Esofagus, perut, 2 denung, usus kecil, usus besar, rektum, dubur.